Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Ameri's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi kulit kari pak pusing. Dalam satu mangkuk, kita masukkan 250 gram tepung gandum, kemudian masukkan 30 gram margarin bersama dengan 65 ml minyak masak. Kesemua bahan ni kita gaul dulu sehingga dia jadi seakan macam serbuk roti. Sebelum tu, sediakan dulu air sejuk. Kemudian kita masukkan 70 gram air sejuk ni, masukkan sedikit demi sedikit sambil diuli. Kita uli sehingga dia jadi dough yang tidak melekat di tangan macam ni. Kemudian rehatkan dulu lebih kurang 15 ataupun setengah jam. Seterusnya untuk dough B ataupun dough minyak ni, kita masukkan 100 gram tepung gandum bersama dengan 30 ml minyak masak. Nak pakai margarin pun boleh. Gaul rata dan jangan masukkan air. Kita kepal-kepal dia bagi dia padat. Kemudian rehatkan dough ni selama 15 minit ataupun setengah jam macam tu. Ni dough A tadi, selepas 30 minit direhatkan, dia jadi semakin lembut sebabnya gluten dah pun terbentuk. Bahagikan dough A dan juga dough B ni kepada 5 bahagian yang sama besar. Kemudian lepaskan dough A, masukkan dough kecil pada bahagian dalam. Kemudian kita rapatkan semula, kemudian bulat-bulatkan. Cara nak canai kari pak pusing ni, kita ambil dough yang telah pun disatukan tadi, kemudian lepaskan bahagian atas dan giliskan secara memanjang. Bahagian hujung tu kita giliskan sampai dia betul-betul nipis. Bila dah panjang macam ni, dah okey ni, barulah gulung untuk kali yang pertama. Kita gulung padat-padatkan dia supaya kita punya kuih nanti tu dia akan jadi elok dia punya pusingannya. Kemudian pusingkan semula dan gilingkan secara memanjang untuk kali kedua gilingan. Giliskan dough memanjang kira-kira jadi 40 cm macam tu. Bahagian hujung tu kita kena tekan dan bagi dia betul-betul nipis supaya senang untuk digulung. Dah jadi dah 40 cm ni lebih kurang, barulah start gulung daripada bawah ke atas. Dan pastikan kita gulung tu biar jadi padat. Daripada satu dough tadi tu dapatlah satu gulung macam ni. Boleh dipotong 3 ataupun 2 bahagian. Tapi untuk yang baru belajar, boleh je potong 2 bahagian macam ni supaya kita akan dapat kepingan kulit kari pak yang agak besar dan senang untuk dicanai. Potong kepada 2 bahagian, kemudian nipiskan lagi. Kita gelekkan dia jadi membulat. Kalau bahagian tepi tu tertanggal, kita biarkan dulu. Sebabnya bahagian lebihan tu kita akan potong nanti. Saya gunakan acuan kari pap. Letakkan kulit kari pap ni, letakkan inti dan jangan lupa bahagian tepi tu lekatkan dengan air supaya kari pap ni bila goreng nanti tu dia tak akan mudah terbuka. Dah siap sapu air pada semua bahagian. Kemudian boleh ditutup acuan ni dan kita tekan rapat-rapat dan buang bahagian yang berlebihan. Dah jadi dah sebiji. Teruskan lagi untuk dough yang kedua ni. Kita giliskan, biarkan jadi membulat. Bila agak-agak dah sama besar dengan acuan tu, bolehlah letakkan di atas acuan. Kemudian letakkan inti lebih kurang 1 sudu ataupun 1 sudu setengah. Lekatkan dengan air sebagai gam. Kemudian tutup kulit kari pap ni. Dah jadi dah sebiji. Sementara tu dah boleh panaskan minyak dalam kuali. Panaskan minyak yang agak banyak. Bila minyak ni dah betul-betul panas, barulah start menggoreng. Kita pakai api yang sederhana besar. Dah masukkan kari pap ni, jangan lupa kita balik-balikkan dia supaya semua bahagian tu akan masak merata. Bila dah keperangan macam ni, bolehlah angkat dan toskan minyak. Ini dia kari pap tadi dah pun siap digoreng semuanya. Saya nak cuba satu. Dia punya tekstur kulit tu memang sangat rangup dan rasa dia pun sangat sedap. Tak muak makan sebiji. Kari pap pusing ni memang berbezalah dengan kari pap yang biasa.
Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.